Kita bersama-sama di perkarangan Masjid Ridwaniyah Pekan Baling, iaitu hari ini kita adakan jamuan sempena Hari Raya bagi tahun 2025, yang mana sepatutnya kita laksanakan pada bulan Syawal hari itu, tetapi akibat kekekangan masa dan kepadatan pada jadual-jadual program, jadi kita terpaksa anjakkan tarikh tu ke 4 Zulkaidah, iaitu pada hari inilah 2 hari bulan 5. Tengok dalam kemah-kemah, fokus dalam kemah, kita tengok dalam kemah-kemah masih lagi orang memang jemputan tidak dijangka, di luar jangkaan kita. Dan kita tengok di gerai-gerai kita di sini pun kita ada banyak-banyak gerai, tapi gerai-gerai kita ni pun orang beratok panjang, terutamanya di kawasan yang ada shawarma ni dah dibayar. Mereka ni cuma beratok dan ambil makanan sahaja. Rumah ni dah masuk tahun 3 kita ambil, dan Apol Lenggang ni tahun lepas pun tak rasa-rasanya ambil kot. Tahun lepas, ini tahun lepas pun kita ambil Apol Lenggang. Ni pun Apol Lenggang juga. Ni Apol Lenggang di bawah gerai Banggu Walmat. Ni gerai Masjid Lama. Gerai Masjid Lama kita ada cucuk pasembok. Pasembok. Tengok tu, bagus ni ada cangkui. Ni dua gerai ni habis. Gerai ni dah tutup kedai dah. Oh, gerai ni kita dah tutup kedai awal hari ni. Habis biusuk dengan lemang dah habis. Tapi kita tengok sekarang ni, kita sini ada 6 kemah. Kemah besar ni orang masih lagi penuh sekarang ni. Biasalah bila hari Jumaat kita buat, orang akan turun dengan secara mengejut. Orang turun secara mengejut, dapat dimaklumkan daging kita dalam 2 pikul lebih, dalam 120 kilo. 120 kilo kita buat dalam lebih kurang 3 kawah. Kita guna periuk besar. Daging pun dah nak habis. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang menyumbang untuk majlis pada hari ini, dan juga penyumbang-penyumbang daripada macam Datuk Aziz ada bagi lembu sekok kita, lepas sembelih pagi kemarin dan kita proses. Dan inilah hasil dia kita dapat hari ini, dengan kehadiran yang sangat-sangat memberangsangkan. Dan saya nampak di sini ada yang daripada karya-karya luar, iaitu karya-karya yang terdekat dengan Masjid Ridwaniyah Pekan Baling pun hadir pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini majlis hari ini berjaya. يا